Walaupun kita cuba jadi positif tu, but I tak boleh nak deny kesedihan dan all the struggle, kesempitan, kesedihan, tangisan. I tak boleh nak deny benda itu sebagai manusia biasa. Itu semua adalah proses yang kita kena lalui. So, you akan rasa sedih, you akan rasa kosong, you rasa marah. Itu adalah normal proses. Janganlah tipulah kalau I cakap I tak nangis. Tipulah I cakap I tak breakdown. Tahun-tahun Bawah meja ke dalam almari ke peluk baju ke all the drama. Tipulah kalau I cakap I tak lalui. We have to move forward. Orang yang tengah mengalami satu kecelaruan emosi atau stres ke yang tinggi, okay? We will not be happy with positivity. Kita tak suka orang positif. Kita rasa suruh sabar, you lah sabar. Kan? Ataupun kalau macam be happy, smile. You kan mulut smile macam tu kan. Tapi in psychology you're not allowed to. Kalau kita dengan klien pun kita tak akan cakap sabar. No, you're not allowed to. Sebab if you empathize dengan orang tu betul-betul, kalau kita merasai, kalau kita dalam tempat dia kita nak senyum ke? Kita di tempat dia kita nak sabar ke? Suara Kasih. Baik, Assalamualaikum dan selamat datang ke podcast Suara Kasih dibawakan Jabatan Pembangunan Wanita JPW, ruang di mana kita akan hanya berbicara tentang kehidupan tetapi juga tentang hati, emosi dan kekuatan dalaman seorang wanita yang diuji oleh takdir. Episod kali ini membawa kita kepada satu topik yang sangat dekat tetapi sering tidak diberi perhatian secukupnya. Emosi ibu tunggal, kunci kehidupan bahagia. Dan di sebalik gelaran ibu tunggal tersimpan pelbagai emosi yang tidak terlihat kesedihan, trauma, kekeliruan, rasa kehilangan tetapi juga kekuatan yang luar biasa untuk terus melangkah demi anak-anak. Dan hari ini kita bersama dengan dua tetamu istimewa kita iaitu Puan Maziatul Akmal Khairuzaman, pakar psikologi yang akan membantu kita memahami aspek emosi dan kesihatan mental ibu tunggal. Dan juga Puan Intan Maizura Uthman, seorang ibu tunggal yang melalui kehilangan besar sebagai balu kepada penumpang MH370 yang hilang pada tahun 2014, satu tragedi yang meninggalkan kesan emosi yang sangat mendalam. Anda bersama saya, Mas Ramalak, kita akan menyelami bagaimana emosi boleh menjadi kunci sama ada untuk jatuh atau untuk bangkit dan kembali bahagia. Baiklah, terima kasih kepada kedua panel kita pada hari ini, Puan Maziatul dan juga Puan Intan. Selamat datang. Terima kasih atas jemputan ni. Terima kasih. Sama-sama. Okey, kita bercakap tentang isu orang kata emosi dan sebagainya. Mungkin kita tahu pengalaman Puan Intan sebelum ini berhadapan dengan tragedi yang agak besar lah. Kehilangan seorang insan yang sangat istimewa dalam kehidupan dan ia memberi impak bukan sahaja kepada Puan Intan sendiri tetapi satu Malaysia juga merasai kehilangannya. Dan soalan saya pertama, apakah sebenarnya cabaran emosi terbesar yang dihadapi oleh Puan Intan menjadi seorang ibu tunggal selepas kehilangan pasangan selepas tahun 2014 namanya? Okay. Importantly, terima kasihlah. I memang honoured sangat kalau orang selalu jemput dan bercakap berkenaan dengan ibu tunggal ni sebab I ni tak adalah kelayakan mana pun. Cuma yang melalui kita punya life experience kan. Realistically, kalau sebagai ibu tunggal, of course kita punya cabaran paling besar. You kena tengok dari segi macam emosi ibu sendiri dan juga mental, financial dan kita nak membahagikan kasih sayang antara anak-anak tu, you nak jadi ibu, you nak jadi bapa. So benda tu kena fair kan, sama kan. So itu adalah antara cabaran-cabaran yang sebagai ibu tunggal kena lalui. You know? Baik, kalau kita lihat berkenaan dengan isu orang kata kehilangan, saya rasa di Malaysia, bukan saja di Malaysia, saya rasa yalah kita tahu Netflix pun ada mengeluarkan berkenaan dengan tragedi MH370 sebelum ini. Dan mungkin saya rasa yakin juga detik awal perjalanan kisah Puan Intan pun ramai dah orang tahu. Tapi boleh tak Puan Intan kongsikan juga kepada kami dalam podcast pada hari ini yang kita bawakan khas oleh JPW. Boleh kongsikan tak detik awal apabila kehilangan suami dalam tragedi MH370, bagaimana Puan mengurus emosi ketika itu? Sebab ialah bercelaru
sebelum kita pernah tahu bagaimana keadaan fizikal, mentalnya sebab nak tak dikata putus, sama ada meninggal ke, hilang ke dan sebagainya. Bagaimana point Intan mengurus emosi pada ketika itu? Okay, pertama sekali because pada masa tu Intan pun masa tu pregnant 7 bulan. Betul. So I sangat-sangat percaya kalau sekiranya berlaku apa-apa, Allah jatuhkan ujian tu, Allah datangkan juga dengan hikmah. Pada masa tu memang bukanlah immediately I sedar benda tu kan. Cumanya slowly I rasa kasih sayang orang yang sekitar, my surrounding, my circle semua tu. So daripada situ, apa yang jadi kecelaruan, kebingungan tu, dengan sokongan-sokongan tu lah yang membuatkan Intan slowly kuat tau sebenarnya. Macam ada je benda tu macam ada masalah sikit, ada orang datang tolong. Ada macam pertanyaan kekeliruan, ada orang datang tolong. So dekat situlah Intan macam sebenarnya yes, betul. Sebenarnya kita tak seorang. Kita bukan dalam ini seorang. Allah datangkan ujian tu, Allah datangkan juga dengan orang yang bantu. So Intan memang pada masa tu memang tak malu lah, tak ada ragu-ragu lah, memang minta tolong dengan orang sekeliling, keluarga, member. So I realise that ada circle yang betul tu sangat-sangat important. Baik. Kita bercakap tentang pengurusan emosi. Mungkin saya nak tanya juga lah pakar psikologi, Puan Maziatul. Mungkin daripada sudut psikologi kenapa ada ibu tunggal yang nampak kuat di luar kalau kita lihat Puan Intan nampak sangat kuat beraktiviti dan bersosial dan sebagainya, tapi sebenarnya sedang bergelut secara emosi dia dalam dalaman. Bagaimana Puan Nif boleh kongsikan? Soalan tu first saya nak thank both of you because saya rasa benda ni orang tahu the struggle sebagai seorang ibu tunggal. Orang tahu je, boleh baca, boleh cari je on social media semua, tetapi when you feel it yourself is different. Kan macam tu kan. So technically kita panggil tu social conditioning lah. Memang kat luar you kena tunjuk that you have to put a facade. Kena letak muka yang kita ni, bukanlah, kita ibu tunggal tu dia kena nampak dia kuat. Okay. Sebab dia ada expectation, societal expectation. Masyarakat nak lihat dia dengan satu kacamata yang dia boleh handle. Kan sebab kalau tidak Allah takkan uji dia. Tetapi the key adalah pergelutan dalam dia tu, key dia adalah untuk dia get over it adalah dengan adanya macam Puan cakap social support. Number one, sebab dia ada dua dilema. Satu dilema dia external. External yang luar tu lah. Yang macam anak-anak dia depend on dia. Okay. Dia ada orang luar pun expect, ada idealistic expectation. Dia mesti a strong woman. Kena strong woman, nak tak nak. Tapi sebenarnya pergelutan dalaman internal dilema dia tu, especially, saya tak pastilah, tapi based on research, memang banyak self-stigma sebenarnya. Itu yang paling berat. Saya rasa Puan overcome it. Alhamdulillah, I'm very grateful that you did. Tapi masa going through it, most women would go through self-stigma. Di mana dia sendiri judge diri dia. Dia sebab aku kuat. bukan, dia judge diri dia. Itu pergelutan dalaman dia. Dia judge diri dia. So to go overcome that, itu yang susah tu biasanya. Sebab orang luar, external kita boleh deal with it. Kita boleh find social support, boleh cari orang. Tapi bila, saya tak pasti if Puan goes through it lah. Tapi usually research kata dia akan go through self-stigma. So dia ada dua cara lah sebenarnya nak tengok benda tu. Shame or you nak rasa guilty about it. So shame tu macam dia sendiri cakap, I'm bad. I cannot deal with this. Macam tu. Tapi bila dia rasa tu as guilt, macam I'm trying. I'm not good at this yet, but this is something that I can. Saya boleh belajar benda ni. Ini behaviour rasa macam itulah macam tu. Tapi to get to that, memang luar nampak cantik lah dia. Dia kuat. Puan, saya tahu Puan ada business kan. Macam itulah, like you can do everything. Tapi dalam tu hati je Allah je tahu. And saya pasti Puan dah go through different steps, dah go through different, orang kata psychological therapies or whatever that you do to yourself untuk overcome it lah. So sebenarnya itu je. Sebenarnya dia luar nampak macam tu, tapi dalam how do you overcome it, itulah cara dia. Okey, saya suka dengan jawapan stigma tu. Bagaimana pula Puan kita nak
confess stigma tu. Sebab kadang-kadang stigma tu datang bukan daripada luaran. Kadang diri kita sendiri merasakan, okay, ni stigma ni aku kena hadap ni. Tapi sebenarnya aku tak kuat pun. Macam mana tu point kita nak handle stigma diri sendiri, bergelut dengan diri sendiri, dengan masyarakat juga? Okay, ini kita belajar, you can find this anywhere. Grief lah. Dia ada, first you will have denial lah. Dia mula-mula macam, tak ada apa-apa, aku okay. Aku okay, I'm okay. Macam tu kan? Tapi that denial does not get you anywhere. You realise nanti eventually, kalau you really go through the cycle, denial tu you takkan sampai mana-mana. So in the end, you have to face the music juga. Betul tak puan? Nak tak nak, kena berhadap juga dengan isu tu. So bila berhadap tu, that's when you have awareness. Bila ada awareness, nanti berlakulah satu perasaan yang pergelutan yang macam you marah dengan diri, you marah dengan God. And then you start bargaining, macam if only semua tu. So nak lawan self-stigma tu, you have to go through that first biasanya. Dia adalah dia punya step-step dia semua tu. Daripada jawapan yang Puan bagi, saya nak tanya Puan Intan, pernah tak rasa macam marah? Sebab ya, kita bergelut dengan emosi. Kita rasa macam, kenapa aku yang dipilih untuk menghadapi ujian-ujian ini? Tapi akhirnya aku realise yang inilah ujian aku yang membuat aku lebih kuat. Jadi dalam tempoh kehilangan tu, kita tak tahu sekarang asalnya kehilangan dan akhirnya macam kita nak make sure insurans rumah tak perlu bayar dan sebagainya, kita kena declare kan. Jadi akhirnya dia declare sebagai kematian ke macam mana? Missing. Dia dah declare sebagai kematian. Ya. A year after that. Okay. Sebab saya mengenali Puan Intan. Puan Intan adalah orang yang selagi tak ada nampak meninggal tu ada jasad, Puan Intan takkan rasa benda tu betul-betul kehilangan. Bagaimana Puan Intan macam nak menghadapi emosi tersebut? Sebab kita tahu emosi kosong dia bukan terhempas ataupun bagaimana pesawat tersebut hilang dan bagaimana you nak come out dengan diri you. Okay, ni betul-betul dah declare as kematian. Okay, sebenarnya ialah come back to my own journey lah kan. My own journey is that banyak fasa dia. So, terlalu lama dan terlalu banyak. So, it happened is ini I cakap in behalf of myself lah kan, sebab I tak boleh nak speak on other people kan. So, what happened was, benda tu berlaku and then dengan doa, dengan self-reflection, dengan everything yang I lalui, I strongly believe sebagai umat Islam sendiri, Allah bantu I. Okay? Steps dia macam tu daripada bulan 3 and then 3 months after that, I think I dah cakap I've kongsi dah sebenarnya benda ni yang I ada mimpi suami I yang dia suruh I move on etc. tu. There was dalam bulan Syawal tahun 2014 tu. So tahun yang sama. So I cakap, okay, this is it, you know, dengan all the commotion lah pada masa itu, dengan governmentnya, dengan private sectornya dan macam-macam. Tapi I strongly believe dengan apa yang berlaku, Allah turunkan jawapan kepada I sendiri melalui mimpi yang I lalui. So I believe this is it, you know, that segala persoalan yang I tanya, yang I minta, Allah dah jawab to me. So 3 months after that, bila I mimpi itu, I cakap, this is it, you know. I have to move on. Realistically, I kena move on sebab I tak tahu sekiranya kalau menunggu-nunggu, berharap dengan official closure ke apa ke, I tak tahu apa akan jadi pada diri I dan anak-anak I dan situasi keluarga ke apa kan. So, I ambil keputusan tu untuk myself, move on. Sambil move on, kita cari jawapan. You know, dia dah tak ada macam kenapa tak ada itu, kenapa tak ada ini. Walaupun kita masih mencari, walaupun kita masih bertanya, I letak dalam hati I, this is it, you know, this is it. Enough is enough. Kita move on. Di samping itu, kita mencarilah jawapan apa yang berlaku. Itu yang macam I always tell myself, cukup. You know, because I takut kalau terlalu lama, I berada dalam fasa yang bertanya, konon-konon nakkan closure. I takut I sendiri tak dapat nak handle myself. Betul. You know, emosi. And that's why I always tell myself that apa ujian yang Allah bagi juga jawapan dan pertolongan. So, pada masa itu memang
lemah lah, vulnerable sangat-sangat sebab ialah dengan Bawa berapa salin? masa tu baru bersalin. Dalam mengandung, lepas tu bersalin, lepas tu berpantang, berapa semua. I macam, I don't want to go crazy over this. I tell myself, don't go crazy over this. You know, you should take control over yourself, kan, and move on. Sambil move on, kita masih bertanyakan jawapan, masih bertanyakan soalan. Itu adalah benda biasa. Realistically, memang kita hilang something, kita nak tahu ke mana perginya. Tapi kita dah put a stop in my heart, you know. Tapi selalu je orang tanya, what if? Tiba-tiba dia balik ke dia. Cakap kalau dia balik, Alhamdulillah, what else you can say, kan? Tapi dari segi emotionally, I kena control benda tu dulu. Tak boleh nak rasa dia akan balik ke macam mana? Kan? Dia macam, leave it to Allah. Ya. Stop, leave it to Allah. You have to move on because anak-anak nak membesar ni kan. I kena control, you know. Kalau I tak control tu, I don't know what happened to me. Okey, terima kasih Puan Intan. Saya nak berbalik kepada Puan Maziatul. Kalau kita lihat kategori emosi ini ada beberapa orang kata step dan sebagainya. Tapi seorang ibu tunggal sebenarnya sedang mengalami tekanan emosi yang tidak sihat. Bagaimana pula tanda-tanda mereka yang sedang mengalami emosi tidak stabil, tidak sihat dan sebagainya. Sebab kalau kita lihat Puan Intan sangat positif. Move on. Mungkin terpaksa Puan Intan terpaksa untuk kita positif. You have to. Tetapi Puan Intan secara tidak sedarnya ada juga yang memaksa untuk menjadi positif tapi akhirnya tidak mampu untuk berhadapan dengan isu tersebut. Sorry, I Go ahead. nak cakap. I kena emphasize benda ni dan walaupun kita cuba jadi positif tu, but I tak boleh nak deny kesedihan dan all the struggle, kesempitan, kesedihan, tangisan. I tak boleh nak deny benda tu sebagai manusia biasa. Itu semua adalah proses yang kita kena lalui. So, you akan rasa sedih, you akan rasa kosong, you rasa marah. Itu adalah normal proses. Tapi what you must do is, you have to go on. Janganlah, tipulah kalau I cakap I tak nangis. Tipulah I cakap I tak breakdown. Bertahun-tahun Bawah meja ke dalam almari ke peluk baju ke all the drama. Tipulah kalau I cakap I tak lalui. Tapi, we have to move forward. Itu je yang cakap. Sebab kita tak nak orang deny kan proses tu. Yes, you have to go on. Oh, positif. Of course kita manusia kan. Betul, robot lah kita ni. Kita berubah emosi. Ya, tapi hampa. Why could you start? Ya. Kita back to oriental. tak ada kita nak coret ke, tak ada kita perlu letak kamera ke, tak ada kita perlu Sendiri sebenarnya rasa. Selalunya sendiri dan keluarga terdekat lah. Keluarga ataupun rakan yang paling dekat, you know, dan kereta Saksi nangis di dalam steering dalam kereta tu, kalau dia boleh bercakap, dia dah bagi tahu dah. Okay, Puan, mungkin boleh kongsikan tanda-tanda awal seorang ibu tunggal itu sedang mengalami tekanan emosi yang tidak sihat. Okay, tanda-tanda awal Okay, since kita fokus on ibu tunggal punya dilemma or struggle kita sekarang ada satu sindrom dia panggil depleted mother syndrome. Bila seorang ibu tu rasa perasaan dia kekontangan, dia rasa macam dah tak ada bateri macam tu. So macam kalau saya cakap nak senang hafal AEIOU lah. Okay, first kalau ibu-ibu tu dia akan rasa satu form of anxiety, kerisauan. Financial dia macam mana, anak-anak dia membesar tanpa ayah macam mana, dia kerisauan yang dia tak boleh plan. Dia macam uncertainty kan, that happens. Itu tanda awal lah, you feel like something's going on. Tapi macam mana Puan juga, you are aware of it. That's the key. Aware of the A tu, okay, I have to do something about it. Macam tu, okay. The E is exhaustion. Exhaustion meaning masa tu you dah nak burn out lah. Okay, so you akan rasa nak bangun tidur dah cukup dah 8 hours. Cukup dah 12 hours tidur. Tapi you still rasa lemah. Macam nak bangun tidur pun macam still not enough sleep. Padahal cukup je tidur. Tiba-tiba ada yang terfikir, moga ibu tunggal first macam tu. You burn out. Okay. And then AEI. I is identity confusion. This identity conflict ni memang kind of obvious lah, boleh nampak among usually ibu tunggal. Memang research kata they will feel like dia ni nothing kalau dia tak ada anak dia. Macam maknanya dia rasa I don't know who I am anymore.
I am just a mother to my children. Sebab kerja dia hanya untuk make sure anak dia membesar. Dan kena kuat. Dan orang tengok dia kuat. Macam tu. So dia macam at some point mungkin lah they would have identity conflict. Okay. And conflict dia tak jumpalah diri dia. Okay. And then AIO is overwhelming outburst lah. Maknanya macam bila dia, contoh orang marah sikit je macam, baju you macam tudung you singit lah. Cakap tudung singit je. Lepas tu, dah lah tak nak pakai tudung lagi. Contoh. It's exaggeration. Tetapi meaning benda yang kecil pun, you make a storm out of a teacup, kita panggil lah. Macam benda yang kecil pun you rasa macam tak kena. Kecil je, okay? Overwhelming feeling. Lepas tu you is, kalau saya letak unrealistic expectation lah. Maknanya kita sendiri, I think a lot of mothers, kalau bukan ibu tunggal pun, they have unrealistic expectation. I have to be the best mother in the world, okay? And when you feel that way, tapi you don't give yourself kindness, dia becomes bad lah. Minta maaf, okay ke? Sorry. Tak ada. I love to like tembok sikit on the Puan Afna punya input tadi tu kan. Macam sebenarnya AEIOU yang Puan Akmal cakap tadi tu memang ada juga apa yang Puan Akmal cakap tu I lalui. Kesemuanya lah. Yes, tapi I try untuk control. Sebab takut kalau tak control, bad thing will happen lah. Apa je bad thing will happen. But it is happening. Cumanya I try to control dalam environment yang I myself boleh control. My question Saya bilang. Saya kan. Sebab pakai psikologi bertemu dia. Baik. ni Puan bila berdepan dengan strangers, dengan outsiders. Tetapi saya pasti bila Puan dengan someone that you trust, your family members ke friends that are very close to you, that comes out and you tell them, right? Puan beritahu kan? Puan meluah lah. Kalau tak semestinya kaunselor kan? Kan kalau tapi Puan boleh meluahkan. There's a place that you can put those emotions in and help them pegang juga sama dengan Puan, betul tak? So itu yang penting sebenarnya. Sebab kena ada orang yang boleh diharapkan untuk mendengar. It's a coping strategy. Lagi satu sebenarnya people tak ingat lah seriously sebab kita sebenarnya ada coping strategy. One of them is religion. Sebab tu ada orang macam cakap Allah ada. Jadi contohlah kita bagi tahu diri kita supaya kita tak lost tau. That's also a strong coping strategy sebenarnya. Kalau macam that's not the only one, okay, but That's not the only one to betul. That's not the only one to betul. Okey, bercakap tentang macam mana nak kontrol emosi bergantung kepada Allah. Saya pasti pada saat titik paling rendah Puan Intan Maizura, ada benda-benda yang Puan Intan lakukan mungkin untuk terus bertahan demi anak-anak. Mungkin apa lagi aktiviti yang Puan Intan lakukan? Sebab saya tahu Puan Intan rajin mendaki gunung dan sebagainya. Adakah itu proses of healing yang Puan Intan lakukan supaya orang kata tak nak ada lagi lah. Kita nak, ya kadang-kadang nak move on ni bukan terus boleh cakap move on duduk kat rumah. Jadi boleh tak mungkin boleh berkongsi step-step untuk terus orang kata move on daripada menjadi ibu tunggal ini, emosinya memang sangat bercelaru lah. Betul. And I rasa first step ialah ibu tunggal lah. Ya. Generally ibu tunggal kematian suami ke perceraian ke. I rasa the best is find the right circle dulu. Find the right circle. Kemudian cari you punya niche. Apa you suka. Apa benda yang boleh elevate you, you know. Daripada situ, you try and error. Mungkin you suka bersukan. Mungkin you suka bercucuk tanam ke. You suka meluahkan aktiviti perasaan you dengan, you know, jaga pets ke. Apa sahaja yang boleh jadi niche you. And then you kembang dari situ. Betul. You know, like myself, I memang orang bersukan. So, Sebelum ni memang bersukan ke ataupun baru selepas berlaku insiden tersebut baru minat? it started dengan sekolah. Sekolah. So sekolah memang aktif sekolah. Lepas tu bila kita dah masuk bekerja apa semua memang tak ada masa langsung untuk bersukan. Dan you know this is like salah satu yang hikmahnya kan. Lepas tu kita jumpa kawan yang boleh elevate, circle yang positif, and then starting from there I start hiking, I start bersukan, I start running, I start a lot of things yang menuju ke arah health, wellness, semua tu, and until today, alhamdulillah, you know, and I believe
I rasa lah kan, I don't know dari segi macam official dia kan. You pandang hijau ni tak kisahlah you masuk hutan ke, dekat taman ke, apa ke. Tapi anything green, I rasa give it peace. Alhamdulillah. Mungkin saya ada soalan tetapi kejap kita nak berehat seketika. Apa kata kita kembali selepas ini. Nanti dengan soalan-soalan lain, kita bolehkan nanti dengan Wan Maziatul. Okey, kita berehat dahulu. Kembali lagi kita dengan podcast Suara Kasih pada hari ini bersama JPW dan banyak sebenarnya soalan kita nak tanya. Kita nak teruskan dengan soalan kepada Puan Maziatul. Tadi Puan Maziatul ada sebut masa kita break sekejap, ada 2 kategori berkenaan dengan emosi. Mungkin Puan boleh kongsikan. Sebab kita excited kan nak tahu. kan? Kita teruskan Puan. Sorry. Entah sebab macam kalau macam saya akademia kan, dia macam bila dapat nampak macam a textbook answer macam kita nak jump in kan. Because saya sangat tertarik dengan her answer when she said when that happens to her, dia terus cari benda yang dia minat. Ada orang suka hiking, ada orang dia suka sukan, tiba-tiba dia akan start doing something yang boleh meningkatkan minat dia lah kan. Sebelah. Ada orang pick a ball ke kan. Anything really. Sebab sebenarnya kalau macam ada orang kata they go through mental health issues bila dia melalui something yang kita panggil devastating, teruk dalam diri dia. Tapi 2 simptom ni kalau kita dalam kemurungan lah, depression, 2 simptom ni akan sangat-sangat obvious. Wajib ada. First, kesedihan yang melampau. Meaning dia nangis for 2 weeks straight. Mesti tak ada miss. Macam itulah ada kesedihan okay. Number 2, kita panggil anhedonia. Anhedonia ni bila you ada satu perasaan tak ada minat. Makan pun you rasa dah tak kenyang. Macam apa-apa yang you used to like. Tengok drama macam kan. Pasal objek kan kasi drama kan. Tapi you rasa macam dah tak best. Macam itu tau. Tak nak meneruskan lah. Tak ada happiness in life. Tapi Puan, you push yourself to go out of it. It's not easy. It's not easy. But maybe because also kalau tengok kan Puan punya orientation of life, Puan try to find the positivity in things. It's not easy. Normal people, it's hard because we tend to, kita satu brain ni, amygdala ni, dia fear tau. Dia tak nak orang kata fear and love tempat yang sama. Sebab tu kalau kita sayang orang, kita asyik tanya dia, do you still love me? Macam tu kan. Sebab kita takut dia akan dah tak love us anymore. So fear dalam, banyak benda cakap ni. Dalam otak ni, the fear part of the brain tu, mungkin Puan punya fear masa tu, fear of not wanting to lose yourself. You want to make sure that your fear is to protect your children. So dia macam you push yourself, even though the fear was stronger, you push yourself. Paksa lagi. Okey, berbalik kepada yang Puan kongsikan, saya nak terus kepada Puan Maizura. Mungkin boleh terus jawab dengan soalan tadi. Ada. Okey, tadi sambung tadi, tapi bagaimana pula Puan Maizura belajar untuk berdamai dengan kehilangan yang amat besar dalam hidup? Sebab ini kehilangan. Tadi kita sebut berkenaan dengan kalau berlaku emosi ni ada 2 tadi kan yang Puan sebut kan. Ada belajar dah saya dah. Okey, teruskan Puan Maizura. Macam mana tadi? Sorry. Macam mana nak berdamai dengan kehilangan yang sangat besar dalam kehidupan? Macam mana? Itulah kalau kadang-kadang bercerita pasal kehilangan ni, nanti orang cakap dengan cliche lah. Betul. But at the end of the day, Itulah yang terasa. they have to go back to spirituality and religion. Tak nak orang cakap cliche kan. Sebab I don't know kan. Sebab nanti orang cakap, alah, semua orang solat. Alah, semua orang mengaji. It's not that. It's just that macam, you must have that realization. Anything that happened, Allah dah tentukan. Anything. You name it lah. Daun gugur. Contoh kan. Daun gugur. Allah tentukan juga. So, ini kan pula kejadian yang besar dalam kehidupan kita. You think that kehilangan suami is big. I always ambil ni lah. Because I have to control kan. I have to control myself. I ambil contoh orang lagi yang luar daripada I. Yang orang lagi teruk daripada I. Orang lagi teruk, orang tak makan, orang tak ada rumah, orang tak ada kereta. Orang tak ada duit. Apa lagi? Yang teruk lagi daripada I. So, I jadikan orang tu sebagai contoh. Apa hak I untuk terus Pesan. apa hak I untuk teruskan hidup I. Orang duduk dalam kolong pun hidup. Orang duduk yang tak ada rumah pun boleh hidup. Betul? Siapa I untuk persoalkan apa yang jadi dekat I? I'm not that bad. Orang kat Afghanistan, orang kat Syria,
Masa tu tak ada Palestin lagi kan. 2014 kita tak dengar kan benda tu. Tapi kurang jadi. Kita masa tu Afghanistan. Apa-apa pun Syria kan. So I ambil that event untuk jadi I punya benchmark. Siapa I untuk persoalkan benda-benda ni semua kan. So dan pada masa yang sama, I bukannya seorang je macam hebat, seorang-seorang naik. Tidak. You know, pada masa itu, I pergilah belajar agama. You know, masa tu jugalah aku berdiri lah, cari ustazah belajar. Because I have to be, sebab I tak boleh seorang. You know, pada masa tu I pergi belajar ngaji. And pada masa I belajar mengaji tu, ustazah pun bukannya ajar tajwid je. Dia ajar juga qalbu untuk macam mana kita teruskan kehidupan. Bersyukur dan sebagainya. Yeah. And I have to give credit to mak I sendiri, my mum. Mak pun seorang ibu tunggal untuk beberapa duration yang mana I nampak macam mana kuatnya dia untuk membesarkan kami 4 orang adik-beradik. Which dia dah kahwin lah. Couple of years after that lah, dia dah kahwin. Tapi duration masa yang dia ibu tunggal dan ada isu dengan arwah abah semua kan. So I tengok kuatnya mak I. You know, I tak tahu apa internal issue yang dia alami. Tapi daripada penceraian itu, I belajar a lot actually. So, I have to give credit to her also. And Ya, betul. Mungkin ini adalah orang kata ujian-ujian yang tidak semua orang lalui. betul. Kita bercakap tentang ujian dan sebagainya, Puan Maziato. Adakah benar emosi yang tidak terurus dengan baik boleh memberi kesan kepada kesihatan fizikal seseorang? Kalau kita lihat, ada juga yang mungkin ni on the side positif kita boleh lihat yang mana boleh recover after so long time. Memang kita tahu tadi Puan ada sebut berkenaan dengan dia mengambil masa dan sebagainya. Tapi bagaimana pula dengan individu ataupun insan ataupun ibu tunggal especially yang mengalami depression yang sangat teruk sehingga akhirnya ada duduk di, kita tahu ada hospital mental dan sebagainya. Bagaimana mereka nak avoid perkara-perkara tersebut supaya berlaku dalam diri dia dan tidak memberi kesan sebenarnya kepada anak-anak. Okay, kat situ saya nampak 2 question lah. Kan? Sudah nampak dah jawab tu. The first question, Puan cakap sama ada masalah-masalah yang kita go through mentally akan affect kita physically, betul? And number 2, Puan cakap macam mana kita nak overcome sebelum it leads to that. Okay. Saya akan cakap benda yang sama je. Awareness is key. Memang first you kena accept the fact that maybe something's wrong. Macam tu. Itu soalan pertama kena tanya. Tapi how to know what's wrong, kenalah jumpa pakar ke, cakap dengan someone ke, you know, maybe there's something yang tak kena dengan I ke, macam tu kan. Okay, so tanda-tanda fizikal yang sebenarnya kita panggil psychosomatic symptom lah. Itu yang obvious sangat. Yang macam tiba-tiba you stress. Tapi you tak ada masalah macam GERD ke apa, tapi tiba-tiba you ada ulcer. Ataupun tiba-tiba mulut you ada ulcer. Ataupun tiba-tiba macam sakit jantung. Tapi you tak ada kolesterol, tak ada isu tu. Heartburn tiba-tiba. Sebab semua tu, your body ni, dia kalau dia in very high stress, kita keluarkan hormon. Hormon cortisol and hormon adrenaline, norepinephrine. Benda tu macam kita punya flight hormone lah. Supaya kita macam selamat. Fear kan. Macam tu. Tapi bila dia terlalu tinggi, badan kita tak boleh nak buang or reduce dengan kita punya happy hormone. Macam benda-benda lain lah yang boleh buat kita happy. Dia akan manifest di tempat-tempat yang tak sepatutnya lah. Dekat jantung. Nanti you akan rasa macam badan yang sangat-sangat, kadang-kadang orang kata sakit belakang, sakit bahu kan. Dah orang kena sangka. Gurau. Betul tak? Ada orang kata Ada orang buat. masuk ni. Apa? Ada orang buat. Ada tiba kan. Sakit angin kan. Sebenarnya itu bila high cortisol sebenarnya. So bila when that happens, what you do is you have to find a way to regulate balik badan. Cara yang mudah, ini kita tanda awal macam mudah kalau you rasa macam those things are happening, grounding. Kita buat grounding. So grounding yang paling mudah lah. Kalau saya, minum air. Sebab kalau contoh you rasa mulut you kering kan, contoh di antara mulut kering ni usually shows you have anxiety, symptom je, jangan cakap you ada anxiety, symptom je. Symptom je. Kalau mulut you rasa macam senang je kering ataupun tiba-tiba kan, jangan duduk sini, tangan ni rasa macam shaky, jantung ni boleh rasa, you can hear your own heartbeat ke kan. Drink water supaya dia regulate balik your system.
Okay, itu satu cara. Grounding yang lain, kalau saya ajar breathing lah. Okay, cara breathing yang senang, yang paling senang. Tak payah pakai apa. Letak tangan kat perut, letak tangan kat dada. So when you breathe, ada orang kata, macam ni kan, tahu kan. You kena breathe, perut kena keluar sebab kita punya diaphragm kat sini. Okay, so benda ni yang tarik kita punya lung. So perut memang akan terkeluar sikit. Jangan risau. So keluar. So bila tarik nafas, you have to feel mindful breathing. You have to feel your perut expand lah. So macam through your nose, hold for 3 seconds and then let out from your mouth. So dia akan kempis sikit. So biar macam you have to imagine the air goes into your lungs and then keluarkan. Sorry, I sampuk sikit. Betul gunanya kita exercise. Betul. You exercise, you kena bernafas dengan betul. Bila bernafas dengan betul, hence all the cortisol, everything tu will reduce. So, That's the relation between that. And bersukan sebenarnya dia increase your serotonin. Endorphin. Yes, endorphin. Dia rembeskan endorphin. So bila endorphin naik, you have painkiller. So kalau your body tengah in pain because of emotional pain ke apa, dia shut it out for a moment. so maksudnya boleh lah buat pil-pil yang selalu orang, In some ways lah, you can try. right? Yeah. So that one boleh avoid lah. Because bila kita cakap pasal exercise, kita tak bercakap pasal you lari full marathon. Bila kita cakap pasal exercise, bukan suruh you angkat 50 km, 50 kilogram. Jalan je cukup eh. Jalan, you know. Active lifestyle. Active lifestyle. Active lifestyle. Betul. This is memang I can attest to that actually. Because when you breathe properly, bila you dah bersukan, you minum air. Bila bersukan, minum air, breathe normally. InsyaAllah, you know, you have that, kena ada that positive mindset. Lah, tak boleh lah you macam, okay, kita workout 1 jam, kejap lagi kita jadi elok, dah tak ada, dah negatif, tak ada. It's not like that. Now I can relate. Maksudnya bila kita dalam keadaan emosi tak stabil, macam Puan memilih bersukan dan akhirnya dapat circle-circle yang baik. Tapi kalau emosi yang makin merudum, hanya duduk di rumah, melayan emosi dan akhirnya menjadi lagi teruk lah. Betul Puan? I think one thing yang saya suka juga, Puan, you push yourself, pergi cari mengaji kan. Tapi mengaji tu dua orang, bukannya mengaji sendiri kan. So when you do that, you see. Tapi some people, dia susah. Dia dalam keadaan dia malu, dia segan, and they end up probably crying in the car. That happens to me as well. It's not just it's not just something. Everyone feels that sometimes. So satu cara maybe you have to dia ada satu thing lah dipanggil grounding ni, butterfly hug. So you put your hands on your chest and you tap. You have to hug yourself. Macam that's one way, because tak nak, you have to be kind to yourself. You have to push yourself. Tu je. Macam ada orang, saya ada satu klien ni, dia kata dia tak boleh nak bangun daripada katil pun. Sebab dia rasa dia tak nak bangun. Tapi dia call saya. Tak nak bangun. Macam mana? Dia macam tak nak bangun. Aku malah tak boleh bangun. Lepas saya cakap, pergi ambil air. Minum. Pergi ambil air kat dapur. Pergi. Lepas tu macam tepi kaki air tak. Angkat sebelah kaki. Like you have to, kalau dia tak boleh push inside, dia kena first step, pergi ambil air. Make sure you stand up. Lepas tu lama-lama baru kita boleh ajak dia keluar rumah. Tapi nak ajak keluar rumah tu after like a week lah. Tapi something rather than just static. Dia kena baik. Because you know what? Satu benda yang you buat, you anggaplah itu satu kejayaan. Walaupun bangun minum air. Bangun, mandi. Satu Yes, kejayaan. Betul. Bangun, pergi ambil air. Satu kejayaan. Lepas tu you accumulate benda tu. And then from there, you kena ingat satu je. Banyak beautiful thing in this world yang you kena buat lagi tau sebenarnya. Especially bila you ada anak-anak kan. You rasa macam, why you waste this? Kenapa waste today? You know? And kan I ada background sebagai flying flow kan. Kita kan ada that safety demonstration kan. Emergency mask tu, you have to donate on yourself dulu. Betul. You have to save yourself dulu. Then only you save orang next to you. Suami you, anak-anak you.
whatever happen, oxygen mask tu you kena pakai dulu. If you mati dekat situ, siapa nak save them? Especially the children. So I like that part, because that oxygen mask instruction pun cakap you kena don that oxygen mask tu dulu. Baru you put it on your children. So save yourself dulu. Ibu tunggal yang matian suami bercerai. Because it's not easy. Betul. It's so hard. Betul. Dan saya nak tanya juga pada Puan, kalau kita lihat berkenaan dengan orang, okeylah, Puan sebagai pakar psikologi, Puan boleh kata sabar, ataupun orang di luar sana tak apa sabar. We never say sabar. We cannot say sabar. Psikologi tidak kata begitu. Mungkin orang di luar sana yang suka kata sabar dan tapi dalam diri aku kata, aku yang alami, kau tak rasa pun apa yang aku rasa. Okay. Jadi macam mana kita nak relate benda tu? Sebab kadang-kadang orang di luar boleh kata sabarlah. Tabahlah. Orang tu klise, orang tak suka dah dengar perkataan ni. Untuk orang yang memang dalam kemurungan, dia rasa perkataan tu paling benci dia dengar. Agreed. Betul? Agreed. Betul. Dan bagaimana pula kita nak twist mood mereka yang dalam kemurungan ni, nak make sure diorang ni, tadi kata Puan kata, okay bangun minum air je. Tapi kadang-kadang nak bangun air pun susah sebab kita tak berada dalam situasi kasut dia. Kadang-kadang dia nak bernafas pun kaya susah. Bagaimana Puan kita nak bantu mereka ni, selain daripada mungkin lepas ni Puan boleh kongsikan sedikitlah apa yang ada di bawah Jabatan Pembangunan Wanita ini yang boleh dibantu untuk mereka yang ada masalah-masalah emosi. Okay, soalan tu berat. Berat kan? Sebab kadang-kadang kita tak berada di kawasan mereka. Kita boleh nak senyum-senyum, sabar, tabah. Orang tu kata aku tempau barang. I think one thing yang saya selalu remind anyone lah, not just clients, even my family members. Orang yang tengah mengalami satu kecelaruan emosi atau stres yang tinggi, okay, we will not be happy with positivity. Kita tak suka orang positif. Kita rasa suruh sabar, you lah sabar. Kan? Ataupun kalau macam be happy, smile. You kan mulut smile macam tu kan. Tapi in psychology, you're not allowed to. Kalau kita dengan klien pun, kita tak akan cakap sabar. No, you're not allowed to. Sebab if you empathize dengan orang tu, betul-betul, kalau kita merasai, kalau kita dalam tempat dia, kita nak senyum ke? Kita di tempat dia, kita nak sabar ke? Faham tak? You have a lot of negative emotions masa tu. Okay. Tapi macam mana to go out of it, memang coping strategy lah. Satu cara, you can deny. Boleh je kita panggil distraction. Do exercises. Those things, it works. Tapi for a short while. Because after that, reality hits. Betul tak? Reality akan datang juga. So, you akan start jumpa dengan ni coping strategy lah. Jumpa dengan orang. Berdoa is not a bad thing. Complain dengan Allah. Allah will always be there. InsyaAllah kalau Islam lah. Kalau bukan Islam, there's always God. Macam tu kan? And then, you can always find other ways. Mungkin kalau you dah sampai a certain stage, you akan start buat checklist. Planning. Ni kita panggil stages of change. You start planning. What can I do now? What can I do? Meet people? Okay lah, meet people. Start with that. What can I do? Cook for myself. Masak lah. What can I do? Start with what can I do first. And then baru plan what should I do. What should I do tu hujung lah. Saya akan suruh what can you do? Apa yang you boleh buat sekarang? Contoh, you tak ada banyak duit. You tak ada financial means lagi. Okay? As an ibu tunggal. What can you do? You can go to contoh Prismanita. Contoh. Masa. Okay, saya beritahu. Kita ada Prismanita. Kita ada banyak programs. Kalau contoh orang yang belum keluar lagi daripada keganasan rumah tangga, kita ada program-program macam Aku Wanita. Kita ada program like Omega, right? And that helps kalau macam orang nak bisnes ke apa. You ada idea tapi tak ada means lagi. Macam tu. Dekat JPW banyak. Okay? And ini what can you do ni tak semestinya what can you do you yang buat. What can people give you pun is something you can think about. Macam Puan cakap kan, don't be afraid to ask. Akan ada orang yang akan tolong. Mungkin janganlah minta tolong dengan orang yang cakap sabar tu. Jangan minta dengan dia. Sebab dia tak ada empathy. Tapi kebanyakan orang begitu juga. Kita, sebab sometimes lah, kadang-kadang ada orang kata family dia yang cakap macam tu. Tapi you can't be mad because family, they feel you too much. So they just want you to overcome it aja without going through the process. Tapi kalau orang yang macam betul-betul pakar ke, or like people yang memang boleh membantu kan, dia jarang lah cakap sabar je. Dia akan tolong sama-sama on what you can do.
That's a step lah. That's a step. Okey, kita balik pada Puan Intan Maizura. Kalau kita tahu anak adalah sumber kekuatan utama tapi bagaimana pula Puan Intan orang kata maintain untuk mengekalkan orang kata emosi. Saya tak sentuh lagi sentara kewangan sebab kita tahu berlaku saja kematian arwah ketika itu bil-bil rumah semua tetap Puan Intan bayar dan sebagainya, betul? Dan akhirnya bila declare barulah insurance cover dan sebagainya. Tapi dalam proses tersebut, bagaimana sebagai ibu tunggal kita nak membesarkan anak dalam keadaan mengandung dan nak bersalin dan sebagainya, macam mana nak terus orang kata konsisten dalam keuangan, emosi dan sebagainya? Okey, situasi pada ketika itulah situasi pada ketika itu, because benda tu adalah kerajaan involved kan dalam keadaan. So mereka cuba sebaik yang boleh untuk meringankan beban kami. Macam dari segi macam during declaration tu, untuk mempercepatkan proses-proses yang macam hibah, proses-proses yang macam itulah yang berkenaan dengan insurance tu lah. Daripada segi situ lega. Daripada segi mungkin I tak lalui part yang mana ibu tunggal tak ada financial support. Tapi dari segi macam daripada situ je kerajaan dah bantu untuk mempercepatkan proses. Yang which I pun lega lah, adalah hibah sedikit sebanyak untuk pada duration yang pendek itu untuk kami teruskan kehidupan. Itulah pentingnya perancangan sebab kadang-kadang kita tahu bila berlaku kematian, duit yang ada dalam bank pun tidak sendiri terus boleh dikeluarkan. Dia Banyak proses. Ada proses. Banyak proses. Perkara-perkara orang kata kesinambungan backup tu lah perlu adalah. Betul. Hibah dan sebagainya. Ya betul. Dan Alhamdulillah ada pekeso. Alhamdulillah. So perancangan lah, planning semua-semua tu, which sebenarnya bila I resign pun I immediately resign jugalah. Bukanlah immediately, like few months after I gave birth tu I resign. Tapi mungkin bukan nak katakan kan takut berlaku orang kata klise kan. Tapi mungkin because of the trust tu, you know. Because of the trust tu, macam I resign, I nak jaga anak-anak sebab I tak nak lah mak jaga sebab mak pun tak sihat. Takkan nak in-law jaga, in-law pun tak sihat. So, nak tak nak, I tak boleh fly dah. Sebab kalau I fly, siapa nak jaga anak-anak? So, macam nekat, mungkin tinggalkan pekerjaan I tu. Dan akan ada lah nanti sumber-sumber yang datang. So, the trust lah. The trust, trust dalam the spiritual and the religion itself. Mungkin soalan saya terakhir kepada Puan Marziatul. Bagaimana pula kalau kita nak melihat teknik yang mudah yang boleh diamalkan oleh ibu tunggal untuk mengurus emosi harian mereka dengan lebih stabil, ataupun nasihat-nasihat kepada ibu tunggal di luar sana, apakah bantuan yang boleh kita dapatkan daripada GPW dan sebagainya, sebab kadang-kadang memang banyak dah ni kenaan bantuan yang ada tetapi mereka mungkin tak aware ke atau bagaimana? Okay, thank you. I think teknik saya dah bagi banyak dah tadi, so saya terus go through saluran luar. Yes. They want the help. Google not helping kan. Okay. So kalau kita sekarang ada satu inisiatif baru nama dia Prismanita lah. So dia perantara PRISMA, perantara rujukan informasi, sokongan, maklumat untuk wanita lah. Advokasi untuk wanita. So Prismanita ni basically the plan is supaya dia jadi macam sort of like a one-stop center. Supaya kalau orang ada isu-isu nak tahu bantuan apa ada, can go to Prismanita lah, and then we will try untuk memadankan. And then kat situ juga kalau macam usually ada isu keganasan rumah tangga ke ataupun you don't know what to do next, kat situ hopefully kita akan ada planning untuk kaunselor berkala or peguam berkala lah in all states, di semua negeri, di Pejabat Pembangunan Wanita Negeri. So dah ongoing dah. Kita launch Hari Wanita masa tu 8 Mac. So that's one lah. And other programs banyak lagi. Kalau nak boleh pergi Telegram info JPW. Info JPW. Kita tanya pula kepada Puan Intan Maizura, mungkin orang kata ialah ibu tunggal, kita banyak persepsi, ada yang bercerai, ada yang suami meninggal, ada yang digantung tak bertali dan sebagainya. Bagaimana mereka nak orang kata nak meneruskan kelangsungan ataupun nasihat-nasihat pada yang boleh dikongsikan selain berkata sabarlah, tenanglah dan sebagainya.
Okay, terima kasih Mas. Terima kasih juga ala program macam ni ada. Sebenarnya macam I am glad sebenarnya kan involvement of the government. Banyak sangat isu-isu kan. So Betul. my sharing kepada ibu-ibu kat luar sana lah, bukan ibu tunggal semata-mata, kepada ibu-ibu. I would love you guys untuk sayang diri sendiri dulu. Sayang diri sendiri dulu. Build your strength daripada you jadi isteri ke, dah jadi ibu tunggal ke. Build the strength dulu. And then slowly dapatkan kekuatan tu. You know, it's not overnight punya proses. Tapi dalam masa yang sama, you jangan deny kesedihan ke apa semua tu. Itu adalah proses. Percaya that satu hari nanti you akan berada di sana dengan kejayaan. Tapi build kekuatan tu. You know, build kekuatan tu. Lepas tu hadapi benda ni dengan trust. You know, trust. This is the process. Esok pagi kita lalui yang sama. Cuba ubah satu benda. And then cari you punya niche. Cari you punya niche yang you boleh distract. Kalau ada benda ni jadi, apa benda aku boleh buat? Macam mana nak overcome it? Cari niche kesukaan you. Yang mana benda tu boleh bantu. Cari circle yang positif. Kadang-kadang asyik positif je, orang pun bosan ni. Betul. Cari the right circle. Cari the right circle. Minat apa? Minat apa? Apa benda yang you nak buat untuk kejayaan diri you. And of course, the family lah behind you. Okey, ada kata akhir lagi nak sampah? Teruskan. It's okay to be positive. Saya nak cakap it's okay to be positive. Kalau orang lain pun not okay with it, because some people dia macam kadang-kadang toxic positivity is a real thing sekarang, where you nak positifkan diri sendiri sampai you deny yang you're going through sadness. Tapi some people dia memang trying to be positive, and kalau bagi saya they're trying to be kind, tengah rahmankan diri dia. Dia macam dia tengah kesiankan diri dia. Jangan, kalau bolehlah orang yang berdekatan dengan dia, janganlah macam ini untuk PSA lah. Janganlah macam rendahkan dia punya effort untuk happykan diri dia. Let them, because you don't know what they're going through. Macam tu. So Them is right. let Let them. them. Whatever they want to do. Let them. Okey, mungkin kita akan, orang kata, kalau ada rezeki kan, mungkin kita akan teruskan dengan podcast seterusnya, insya-Allah. So kita hanya diberikan 6 episod saja pada episod kali ini. Okey, sebab saya rasa tak cukup untuk kita bercakap. Besar. Sebenarnya sangat besar, dan tu dia perbincangan yang cukup menyentuh hati dalam episod Suara Kasih Podcast dibawakan oleh Jabatan Pembangunan Wanita kali ini. Dan apa yang kita pelajar hari ini adalah sangat jelas bahawa emosi bukan kelemahan, tetapi bahagian penting dalam proses penyembuhan dan kekuatan seorang wanita. Perkongsian daripada Puan Maziatul Akmal Khairuzaman membuka mata kita tentang pentingnya kesedaran kesihatan mental, manakala pengalaman Puan Intan Maizura Ottoman telah membuktikan bahawa walaupun diuji dengan kehilangan yang sangat besar, seorang ibu masih mampu berdiri perlahan-lahan tetapi pasti. Semoga episod ini menjadi ruang kekuatan kepada semua ibu tunggal di luar sana bahawa anda tidak perlu menanggung semuanya sendiri dan tidak salah untuk merasa nak menangis dan sembuh pada kadar anda sendiri. Saya Mas Romana dan ini Suara Podcast kita pada hari ini, kerana setiap emosi itu ada maknanya dan setiap wanita berhak untuk kembali bahagia. Jumpa lagi pada episod akan datang. Assalamualaikum dan bye.